Mak tengok ni perbezaan. Ni filter hak baru. Okay, ni filter hak lama. Saya nak share dekat tuan-tuan. Kalau aircon kereta tuan-tuan nak balik raya ni kan, kurang sejuk. Jadi gapo perlu buat? Okey, perkara paling mudah dan paling jimat sekali tuan-tuan, tukar dia punya filter ataupun cuci dia punya filter. Okey, ni saya tunjuk kereta Pro 2 Azia yang tahun 2015. Macam mana kita nak tukar dia punya filter? Okey man, ni dia punya filter, man tengok ni eh. Okey, dia tulis Pro 2. Okey, ni hok kereta-kereta ayah boleh eh. Okey, man tengok ayah buat. Dekat mana dia punya filter? Man tengok, man belajar. Okey, mula-mula man buka sini. Boleh? Okey, buka sini. Nampak tak dia punya nyakut ada sini, di kiri so, di kanan so. Man kelebek je dia. Bawa gini. Man talak dia sikit. Talak ni sikit. Dia debik. Lepas tu man talak ni sikit eh. Nampak? Dia talak sikit. Talak ni tak skru. Okey, lepas tu man pun cabut dia ni. Kita ni tak balik bawah. Boleh? Okay, lepas tu dia punya filter ni man. Nampak? Alik Nisa dia ada nyakut ni. Nampak? Okey. Tolak je nyakut dia ni. Tolak. Lepas tu tarik ni. Okey. Ini man ambil filter dia debik. Tidak. Oh ni man tengok ni. Dia punya cemar apa tu aircon kurang sejuk eh. Okay, jadi jom. Sebab tak sejuk. Okay, jom kita tukar. Sebab panas kan. Kita tukar filter baru. Man tengok ni perbezaan. Ni filter hak baru. Okay, ni filter hak lama. Tengok dia punya perbezaan tu. Mana nampak? Nampak? Cemar eh. Sebab Okay, tengok dia punya nombor sama tak? Buat gini. Tengok dia punya nombor. Okay, 999 414 7000. Okay, 999 414 7000. Okay, cara nak masuk dia sama juga. Ni tengok ni, baca dulu ni. Up. Up ni alik atas. Okay, man masuk sini. Okay, slow. Okay, masuk tu. Bila dah cun tu. Okay, ni ambil dia punya nutup. Ni balik tu. Okay, gini. Okay, masuk ujung ni dia dulu. Masuk ujung dia ni dulu. Okay, lepas tu tolak je dia punya ni. Okay, jadi dia masuk dah rapat dah. Kita dah tarik sikit. Dia letak tubik tu. Beres mana? Okay, alright. Okay, jom ayah masukkan ni. Okay, masukkan ni. Masuk dia punya nyelok alik belakang ni dulu. Nampak? Okay, lepas tu tolak je dia punya ni. Okay, beres. Alhamdulillah. Settle. Ini nanti terbuai lah tu siapa. Alhamdulillah, dah selesai dah kita tukar filter aircon tu. InsyaAllah aircon akan lebih sejuk lah untuk balik raya ni kan. Okay, jadi tuan-tuan, kalau benda yang boleh jimat, kita buat sendiri tak apa. Kita belajar sikit, kita buat sendiri. Sebab ramai sekarang saya tengok orang nak jimat. Jadi sama juga dari segi untuk wiring, ramai orang nak jimat, nak buat sendiri. Jadi Alhamdulillah, yang mana nak betul-betul jimat nak buat wiring, Madil Academy dah sediakan kelas wiring secara bersemuka di Kuantan Pahang ni. Okay, kalau tak mampu nak belajar secara bersemuka, ni dah sediakan juga kelas di rumah tuan-tuan sendiri, iaitu secara online. Tuan-tuan boleh belajar kelas single phase, kelas 3 phase, kelas auto gate, kelas aircon ada dah kami sediakan. Okay, yang mana nak belajar wiring dengan Madil Academy, boleh kontak kita. Madil Engineering work with pride as professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okay, bye-bye.